Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini Ahad 21 Disember 2025 pukul 2 petang. Ini pisang yang masih selamat lah buat masa ni. Hampir-hampir masak jugalah. Ni mak betul saya tanam pisang ni. Kalau ada rezeki ada lah. Yang lain almarhum semua telah diambil lah. So hari ni saya membuat kerja-kerja pembersihan mesin rumput. Inilah pokok yang dikatakan mempunyai rasa durian. Telah habis musim, semua akan dibersihkan di bawah kanopi. Kemudian kita akan buat pengapuran dolomite dan organik balik sebelum hadapi musim panas tahun depan. Dan kita akan bagi dia ni semua berehat seketika sebelum kembali beraksi lah tahun depan. Ni semua yang ni matua papeda, jenis yang bujur, bukan bulat. Ni bulat. Ni pokok-pokok ni saya dapat daripada sifu saya. Dia pernah beritahu saya yang pokok 4 ke 5 pokok yang depan ni adalah pokok yang special lah dia buat untuk saya. Yang ni pun papeda. Papeda ni dia bujur. Dia rasa macam manis kelapa. Matua ni ada 2 jenis, papeda dengan apatah satu lagi. Yang bulat tu yang keras tu. Yang ni hijau lembut lah. Dia punya rasa tu memang 100% rasa macam sebiji, macam rasa durian. Kegemaran dan kegilaan bagi monyet-monyet, beruk semua minat ni pokok ni. Tapi alhamdulillah lah saya dapat rasa lah. Yang ni pun saya dapat rasa, yang ni pun dapat rasa. Ini kerja-kerja pembersihan. So pokok-pokok yang saya akan push untuk hujung tahun ni kalau ada rezeki. Inilah pokok ni yang besar ni. Ni 1, yang ni 2. Yang tanam belakang tu 3. So saya bagi dia baja, bagi dia makan cukup-cukup supaya condition dia betul-betul dah bersedia untuk pembungaan dan pembuahan. So inilah dia kerja dia. Bila kawasan semua dah bersih, kita seronok lah untuk berkebun. So selepas ni cuaca pun tak menentu. Ada kalanya dalam seminggu tu 2 ke 3 kali hujan. So saya akan meracun lah. Meracun yang menggunakan Basta 15 yang tak merosakkan pokok dan akar tanaman. Ni pokok ni kalau tengok video saya sebelum ni, dia punya sejambak tu sangat besar. Tapi belum ada rezeki untuk saya. Beruk dah makan dulu, apa boleh buat. Saya sedekah je lah dia. Semoga tahun depan insyaAllah kalau dia berbuah, ada rezeki lah untuk saya. Inilah keadaan bila kawasan dah dibersihkan. Sejuk, mata memandang. Saya pun jadi seronok nak berjalan. Tak adalah bersemak, bersawang. Belah sana tu dia dah naik balik. Tapi tak apa, saya akan racun tadi. So by baris lah. Tahun depan saya akan buat by baris, di mana saya akan menggunakan kaedah pembuahan dan pembungaan dan pembuahan tu melalui baris. Hujung tahun awal bulan 10 tu baru ni saya push semua. Saya nak tengok mana pokok yang boleh menghasilkan buah, dan saya dah dapat tahu. So untuk tahun depan saya dah tahu dah dia punya SOP pembajaan dia. So di sini pun cuaca agak panas juga. Alhamdulillah lah.
setelah hujan berhari-hari. Dan insyaAllah jika tak ada apa-apa hal, kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Ni juga pokok yang belum berbuah lagi. Ni pokok yang saya kampus jugalah. InsyaAllah. 1, 2. Bagi dia cukup makan, cukup sifat. Bila dia dah bersedia untuk tahun depan, insyaAllah. So tak ada apa lagi. Dan inilah pokok yang terakhir yang saya akan push. Paling besar. Saya saja tak pruning dia. Saya nak tengok dia punya tinggi sampai mana. Tapi saya percaya dan yakin dia akan beri saya hasil tahun depan. Semuanya dengan izin Allah. Moga-moga berhasil lah. Daun pun dah cukup lebar dah tu. Jangan katakan nasi lemak. Ini bungkus apa-apa pun boleh ni. Daun dia. So dia saja di kalangan yang tengah-tengah ni belum lagi berbuah. Yang lain-lain semua dah. Yang kecil ni saya tebang mulanya, tapi dia tumbuh balik, tak apa. InsyaAllah berjumpa kita di lain masa untuk tahun baru, azam baru, matlamat baru, impian baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih follow. Jangan lupa like dan share.